Hari ini saya berada di Tandok Ampan Jaja untuk melihat satu projek iaitu menaik taraf pintu-pintu Tandok Ampan Jaja ini. Dan naik taraf ini bermaksud menggantikan pintu lama, iaitu pintu yang sudah umurnya sejak daripada tahun 70-an, 50 tahun lebih umurnya. Dan baru sekejap kita menyaksikan bahawa satu pintu yang saiz 6 meter kali 9 meter, pintu lama diangkat. Dan selepas diangkat, proses-proses untuk memastikan bahawa groove di bawah itu cantik. Dan selepas itu barulah pintu baru yang berat pintu lama adalah 12 tan, berat pintu baru 14 tan akan digantikan di situ. Dan selepas pintu yang bersaiz kecil ini, itu tujuan untuk laluan bot. Selepas ini, di laluan yang sama, pintu yang di downstream pula akan diganti dengan proses yang sama. Dan selepas itu, satu lagi pintu daripada pintu utama yang jumlah dia 7, yang saiznya 20 meter kali 9 meter akan digantikan. Keseluruhan projek ini, itu menggantikan 3 pintu tadi adalah di fasa yang pertama. Dan di fasa yang kedua nanti, dengan peruntukan baru, kita akan gantikan semua pintu-pintu yang saiz sama dengan pintu tandok tadi. Lagi 6 pintu akan ditukar dengan pintu yang baru dalam projek yang akan datang pula. Jadi, ini adalah salah satu bentuk bagaimana maintenance dan bagaimana untuk memastikan bahawa tandok pasang surut yang terbesar di Sungai Kedah ini dijaga dengan rapi untuk memastikan bahawa pengairan dan saliran untuk bendang kita dan juga untuk LRA dan juga untuk kawalan banjir dan seumpamanya dijaga dengan baik.